Okey dah. Boleh nampak ke skrin saya ni? Boleh ke? Saya jarang guna Google Meet saja petang ni nak guna Google Meet. Nak tahu boleh nampak tak ni? Tolong respon. Boleh cikgu. Boleh. Okey. Sekejap how do I get. Okey dah. Jadi kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ni kita nak belajar tentang interference gelombang. So interference gelombang ni adalah fenomena gelombang yang keempat yang kita belajar. Yang pertama kita belajar tentang pantulan, kemudian kita ada pembiasan, lepas tu kita ada pembelauan dan yang keempat ialah interference. Jadi interference ni gapo? Sebagai contoh kalau kita tengok gambar ni ada dua ekor gapo panggil itik ke gapo ni? Binatang ni lah. Ada kata asur, ada kata itik, ada kata bangau. Ikutlah. Tapi ada dua ekor binatang ni tadi yang duduk di atas air dan awak perhatikan setiap ekor itik ni dia akan menghasilkan satu riak air ataupun dia ada muka gelombang dia tersendiri, iaitu muka gelombang membulat. Nampak tak ni? Jadi muka gelombang membulat untuk itik yang pertama ni tadi, dia bertembung pula dengan muka gelombang itik yang kedua. So apa yang berlaku? Jadi kalau awak perhatikan, saya zoom besar ni, akan berlaku pertindihan. Gelombang tu tadi, gelombang itik yang pertama, dia bertindih dengan gelombang itik yang kedua. Okey, anda kata ni yang kedua, itik yang kedua. Yang pertama belah sini, so awak perhatikan tengah-tengah ni tadi, berlakunya pertindihan dan dia ada corak-corak bertindih. So hari ni kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya bila ada dua gelombang tu tadi bertindih. Jadi sebelum tu kita kena belajar dulu satu prinsip yang dipanggil sebagai prinsip superposisi. Jadi kita nak tengok superposisi bagi dua gelombang, iaitu mula sekali kita kena tahulah apa maksud prinsip superposisi. Ni daripada buku teks seperti biasa, istilah ni kita kena hafal lah. Jadi prinsip superposisi ni menyatakan bahawa apabila dua gelombang bersuperposisi, bersuperposisi ataupun bertembung ataupun kita kata bertindih. Bila dua gelombang tu tadi bertindih, sesaran paduan dia ialah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Maknanya dua gelombang ni tadi bila dia bertindih, dia akan menghasilkan satu sesaran paduan. Gapo sesaran paduan? Sesaran paduan tu ialah hasil tambah sesaran individu. Jadi contohnya, okey. Contohnya kalau perhatikan pada gambar tu, baik. Kita ada sini ada dua gelombang, gelombang P dan juga gelombang Q. Okey, gelombang P dan gelombang Q, P dia pergi belah kanan, Q pergi belah kiri. Saya skip sekejap ke atas ni saya skip dulu interference ni, tapi saya nak tunjuk prinsip superposisi ni dulu. Jadi gelombang P dia membina pula dah. Dia ada puncak kan, betul tak? Amplitude dia di atas. Ataupun kita katakan gelombang P ni amplitude dia positif. Let's say lah kita ambil nilai amplitude dia ialah A. So gelombang P ni amplitude dia A, gelombang Q pun sama. Amplitude dia ialah A. Nilai A ni ialah nilai. Ni dia bagi dah sini. Amplitude PA, Q pun amplitude dia A. Jadi bila gelombang P gerak kanan, gelombang Q gerak kiri, dia akan bertembung. Dia bertembung mana? Dia bertembung tengah ni. Tengah ni. So bila dia bertembung, ni semasa superposisi ataupun semasa pertembungan. Ataupun kita katakan juga semasa pertindihan. Bila dia bertembung, apa yang berlaku? Nampak tak? Gelombang ni dia naik lagi tinggi. Ataupun amplitude dia jadi 2A. Sebab apa jadi 2A? Inilah yang kita panggil sebagai sesaran paduan. Sebab dia ayat saat ni, prinsip superposisi tu kata, sesaran paduan gelombang ni ialah hasil tambah sesaran individu bagi dua gelombang tersebut. Maknanya A campur dengan A ni bagi gelombang P, campur dengan amplitude gelombang Q, A juga akan jadi 2A. Jadi kita tengok 2A ni nilai positif kan? Maksudnya gelombang ni tadi dia akan naik ke atas. Okey, bukan turun bawah lah. Dia akan naik ke atas dengan amplitude sebanyak 2A. Begitu juga kalau amplitude dia negatif.
Kita tengok gelombang yang kedua ni ataupun situasi kedua. Gelombang P, amplitude dia negatif. Sebab ini adalah kedudukan keseimbangan kan. Jadi amplitude dia ke bawah. Ataupun kita kata negatif A. Gelombang Q pun sama. Negatif A. Jadi apa yang berlaku? Negatif A tambah negatif A akan jadi negatif 2A. Jadi ini menunjukkan bahawa prinsip superposisi berlakulah di sini. Iaitu sesaran paduan dia adalah hasil tambah dua sesaran individu. Okey, boleh faham tak ni setakat ni prinsip superposisi? Jelas ke? Boleh. Boleh. Jadi ni kalau positif sama positif ataupun negatif sama negatif. Kita tengok pula apa jadi kalau positif dengan negatif. Jadi positif ni P ni amplitude positif A. Dia jumpa pula dengan Q amplitude negatif ataupun negatif A. Jadi A tambah dengan negatif A. Apa akan jadi? A tambah negatif A akan jadi kosong. Betul tak? Dengan kata lain, amplitude tadi tak ada. Hapus. Terhapus amplitude dia. Gelombang dia tu tak naik. Ataupun gelombang tadi terhapus. Gelombang tadi sudah dimusnahkan. Waktu dia bertembung lah. Bila dia dah habis bertembung ataupun selepas bersuperposisi, Q ni tubik balik. Negatif A, P ada balik. Nilai dia A. Jadi kesan superposisi ni sebenarnya adalah fenomena interference. Itulah interference. Jadi kita tengok sini, interference ni tadi adalah, ni maksud interference Interference ialah superposisi ataupun pertindihan. Ingat tadi, superposisi ialah pertindihan. Superposisi dua ataupun lebih gelombang dari sumber gelombang yang koheren. Tubik pula perkataan koheren. So dalam soalan, dia semua tanya, apakah yang dimaksudkan dengan gelombang koheren? Yang ni kena tahulah, gelombang koheren ialah gelombang yang mempunyai frekuensi dan beza fasa yang tetap. Okey, koheren ni frekuensi sama. Frekuensi sama, ni tengok ni frekuensi kedua-dua gelombang adalah sama. Frekuensi sama dan yang kedua kita panggil beza fasa tetap. Gapo sebenarnya ni frekuensi sama dengan beza fasa tetap? Okey, contohnya kita nak hasilkan dua gelombang dalam taki riak. Okey, saya lukis sikit taki riak kita ni. Okey, saya lukis simple je taki riak. Kita tahu tangki riak nak dapatkan bentuk gelombang, kita kena ada pencelup kan? Ingat tak? Kita ada dua jenis pencelup, pencelup satah dan juga pencelup membulat. Let's say saya ada saw pencelup membulat. Kok bulat ah? So bila saw pencelup membulat, saya cuma boleh menghasilkan satu muka gelombang je. Betul tak? So ya kan? Muka gelombang saya boleh hasilkan. Iaitu gelombang membulat. Tapi kalau saya ada dua pencelup, dua butir pencelup, ada pencelup sebutir lagi sini. Maknanya saya boleh hasilkan dua muka gelombang. Ni, dua muka gelombang. Okey. Apa maksud frekuensi sama? Sini. Kita nak pergi kepada frekuensi sama ni. Maksudnya apa? Maksudnya tadi gelombang pertama ataupun pencelup pertama dengan pencelup kedua ni dia mesti berayun pada kelajuan yang sama. Maksudnya kita sambungkan dia ni kepada motor yang sama. Dia kena berayun sekali. Dia tak boleh hok ni gelombang sumber A ni lagi laju daripada sumber B, tak boleh. So frekuensi sama ni maksudnya dia bergetar pada kelajuan yang sama. Boleh? Kelajuan sama. Okey, jadi itu maksud frekuensi sama. Yang kedua, beza fasa tetap. Gapo maksud dia? Beza fasa tetap ni maksudnya sini, kalaulah untuk gelombang yang pertama ni ataupun sumber yang pertama ni dicelup dulu. Bila dicelup dulu, dia akan hasilkan lembangan. Jadi yang kedua ni pun sama, dia kena celup juga. Dia kena gerak sekali. Dia tak boleh saw celup, saw naik atas. Tak boleh. Dia kena gerak sekali lah. Dengan kata lain, koheren ni dia memang sama untuk setiap benda lah. Dia celup sekali, dia punya kelajuan dia tu pun sama. Jadi itu adalah sumber koheren. Jadi bila sumber tu tadi koheren, maka bila dia bertembung, berlakulah interference. So interference ni tadi ada dua.
Ingat interference ada dua. Apa dia? Interference yang pertama kita panggil sebagai interference membina. Interference ada dua deh. Interference kita ada membina dan juga memusnah. Membina, memusnah. Sesuai dengan nama dia, membina. Kita nak bina rumah. Apa akan jadi? Rumah tu kau lama, kau besar, kau tinggi. Betul tak? Itu maksudnya membina. Membina hubungan baru dengan orang. Contohnya, maknanya perhubungan kita tu makin berkembang, makin tinggi, makin banyak. Jadi sekarang ni interference membina tu maksudnya semasa pertembungan, semasa superposisi, amplitude dia tu tadi makin tinggi. Jadi tak kira lah sama ada dia makin tinggi ke atas ataupun makin tinggi ke bawah, ini kita panggil sebagai interference membina. Jadi dengan kata lain, interference membina ni berlaku dua keadaan, iaitu apabila puncak bertemu dengan puncak ataupun yang kedua, lembangan bertemu dengan lembangan. Bertemu dengan lembangan. Okey, salah faham pelajar, saya ayat terus deh. Salah faham pelajar, semua dia ingat kalau lembangan bertemu lembangan ni interference memusnah. Tak, dia tak memusnah. Dia masih lagi wujud amplitude yang maksimum. Betul tak? Tapi amplitude dia ke bawah. Jadi ini kita panggil sebagai interference membina. Yang kedua kita ada interference memusnah. Apa maksudnya? Maksudnya bila dia bersuperposisi ataupun bertindih, dia menghasilkan sesaran paduan sifar ataupun kita katakan gelombang tu tadi hilang, habis, sudah dimusnahkan, berkecai, hancur. Ayat kita lah tu kan. Jadi sini interference memusnah ni berlaku waktu bila? Waktu puncak bertemu lembangan. So musnah berlaku ketika puncak bertemu lembangan. Tu je keadaan dia. Okey, boleh ke setakat ni? Beres ke? Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh. Izzati ke tu? Boleh. Ya cikgu. Ada. Okey. So, itu dua benda lah. Awak dah tengok dah prinsip superposisi yang pertama. Okey, dan yang kedua kita dah tengok interference. So, macam mana interference tu boleh berlaku? Ingat interference tu berlaku bila dua ataupun lebih gelombang dari sumber koheren bertindih ataupun bersuperposisi. Bila dia bertindih, maka berlakulah interference. Interference ada berapa? Ada dua. Yang pertama interference membina, yang kedua interference memusnah. Jadi kita nak tengok kesan interference ni tadi. Contohnya interference gelombang air. Kita ada tiga jenis gelombang. Kita ada gelombang air, kita ada gelombang cahaya dan juga kita ada gelombang bunyi. Jadi kita nak tengok apa yang berlaku sebenarnya waktu interference ni tadi. Saat ni kita belajar teori je. Misalnya teori kan. Sekarang ni kita nak tengok bagaimana sebenarnya kita nak tengok dalam kehidupan kita yang sebenar. Okey, jadi ni kita ada tangki riak di sini ada dua pencelup. Macam saya ayat saat ni lah. Pencelup sfera kan ataupun pencelup membulat ni tadi dia menghasilkan dua gelombang membulat. Jadi pencelup ni tadi awak nampak tak? Dia duduk pada penggetar yang sama. Jadi bila duduk pada penggetar yang sama, maka frekuensi dia sama dan juga ayunan dia tu pun sama. Maksudnya kalau hak ni seleh, pencelup pertama seleh, hak kedua pun seleh. So dia menghasilkan gelombang koheren lah dua tadi. Jadi kita nak tengok apa berlaku kepada corak gelombang air. So kita terus pergi kepada corak gelombang air. Ini corak gelombang air yang akan terhasil. Okey. Awak perasan tak nampak garisan-garisan ni kan? Ni dia bukan sengaja lukis gini tak. Bukan. Ni memang gambar real Gambar real awak akan nampak begini. Memang kita nampak gini So apa yang berlaku ialah bila kita buat gelombang air tu tadi, kita akan nampak ada garisan iaitu kawasan cerah dan juga kawasan gelap berselang-seli. Nampak tak ada garisan-garisan ni kan? Dan kita ada garisan yang lurus ni, garisan warna kelabu yang seragam. Kita ada kawasan cerah. Kawasan cerah ni kawasan apa sebenarnya? Kawasan cerah ni rupanya adalah kawasan di mana puncak bertemu dengan puncak. So interference membina. Dan kawasan gelap begini. Tapi dalam exam tak ada lah disuruh awak label. Jangan risau. Kita bukannya nak belajar macam kena label warna gelap, warna cerah. Tak.
Okey, sebab fizik ni dia lebih kepada hubungan antara pemboleh ubah ataupun kita kata melibatkan nak ayat pengiraan kan, bukannya labeling. Labeling, label gini-gini tak ada. So dia lebih kepada konsep. Cuma nak ayat kat awak, bila gelombang air, ini corak yang akan keluar. Dan lepas ni kita akan tengoklah apa maksud corak-corak ni. Apa maksud hak lurus dan sebagainya. Cuma kita tengok ni dulu. Okey, itu untuk gelombang air. Yang kedua, untuk gelombang cahaya. Oh ya, mungkin aplikasi saya boleh ayat teruslah kot. Gelombang air. Lagu mana nak tengok interference membina kalau gelombang air? Contohlah, awak biasa kan naik boat Pergi naik boat pergi pulau perhentian je contohlah. Naik boat pergi pulau perhentian, boat awak gerak, mari boat so lagi, gerak juga. Boat so lagi ni, dia gerak ataupun arah bertentangan ke tak kisah. Okey. Waktu tu dia juga akan menghasilkan riak-riak air kan. Dan sampai satu masa awak rasa ayunan boat awak ni jadi terlalu tinggi. Jadi terlalu macam melambung. Kita rasa macam nambung. Apa boleh jadi ni? Dia sebenarnya sebab riak daripada gelombang kita tu sendiri ataupun boat kita tu tadi bertembung dengan gelombang daripada riak boat di sebelah tu lah. Jadi itu satu aplikasi yang saya boleh cerita lah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok interference gelombang cahaya. So, lagu mana pula interference gelombang cahaya? Jadi, gelombang cahaya ni, ingat, interference mesti ada dua sumber. Maksudnya, okey, cahaya ni tadi, kita nak jadikan dia koheren. Ingat tak? Dua sumber koheren. Okey, interference kan? Dua sumber koheren. Koheren. Jadi, kita tahu koheren tadi frekuensi sama. Betul tak? Frekuensi sama. Yang kedua, beza fasa tetap. Okey, gelombang cahaya ni lagu mana pula maksud frekuensi sama? Okey, untuk pengetahuan awak, cahaya warna berbeza, frekuensi dia berbeza. Jadi dengan kata lain, gelombang nak dapatkan frekuensi sama, maknanya kita kena pakai cahaya yang sama ataupun warna yang sama. Tidak pakai cahaya dah. Warna yang sama. Baru tak boleh padam. Okey. So kita kena pakai warna yang sama. Jadi kalau tengok sini, kita pakai pen laser. Apa pen laser ni? Pen laser kita ada beberapa warna Kita ada warna merah, kita ada warna biru, kita ada warna hijau. Tu yang biasa guna di makmal lah. Makmal kita pun ada. Saya ada beli pen laser ni sendiri. Mungkin nanti minggu depan ke kita boleh tengok lah benda ni. Jadi kita laser ni tadi warna sama, maknanya frekuensi dia sama lah. Dan juga beza fasa yang tetap. Of course lah sebab dia datang daripada pen yang sama. Tapi kita nak dua sumber. Sebab kita nak sedia tindih, maka kita pun kena buat dua celah. Itu namanya dui celah. Jadi inilah dui celah. Nampak tak? Ni celah yang pertama. Ni ada dua lah ni. Ni yang pertama, celah dia tu lebih rapat. Yang kedua ni, celah dia tu lebih jauh. Jadi awak perasan tak? Celah ni tadi dia ada label pula. Gapo label dia ni? Dia bagi label. Label dia ialah A. Ni sebab dia ada rumus. Nanti kita akan belajar rumus tu. Cuma nak ayat ni celah yang berbeza ataupun jarak A yang berbeza akan menghasilkan corak yang berbeza. Okey. So corak lagu mana secara umumnya untuk gelombang cahaya? Untuk gelombang cahaya secara umumnya corak yang terhasil ialah seperti ini. Ni sebagai contoh cahaya warna merah. Skrin laser warna merah. Jadi cahaya warna merah dia kata sini gelombang cahaya terbelau yang muncul daripada dua celah adalah koheren. Superposisi gelombang daripada dua celah menghasilkan corak yang terdiri daripada pinggir cerah dan juga pinggir gelap. Nampak tak? Ni warna cerah. Sebab warna cerah itulah kita boleh nampak warna merah sebab kita pakai laser warna merah. Tapi kita ada warna pinggir gelap. Bila gelap tak ada warna ataupun kita kata warna hitam. Ni. Jadi maksudnya apa? Pinggir cerah ni maksudnya berlakunya interference membina. Okey. Warna tu jadi warna cerah sebab interference membina. Tapi pinggir gelap ni
hasil daripada interference memusnah. Okay, boleh make sense lah. Cahaya, bila dia membina, dia power cerah lah. Tapi kalau dia memusnah, dia hilang cahaya. Cahaya tu tak ada. Bila tak ada cahaya, maksudnya warna gelap ataupun pinggir gelap. Okey, jadi awak nampak tak ada dua corak berbeza? Sebab macam saya kata tadi, dia bergantung kepada jarak pemisah antara dua jelah. Jarak A saat ni lah. So kalau jarak A kecil, nampak tak ni? Ni jarak antara pinggir ni tadi lebih kecil kan? Lebih kecil, lebih besar. Ni jarak A kecil, pinggir ni lebih besar. Tapi kalau celah dia tadi besar, jarak jauh, jarak antara pinggir gelap dengan gelap ni lebih dekat. Nanti kita akan tengok rumus tu. Okey, boleh. Kena gambar je dulu. Okay, dan yang ketiga, kita ada gelombang bunyi. Untuk gelombang bunyi pula, lagu ni radas dia. Maksudnya, kita kena ada dua pembesar suara, speka. Sebab apa kena ada dua speka? Sebab kita nak menghasilkan dua sumber. Bagaimana nak hasilkan dua sumber koheren? Maksudnya kena datang daripada penjana isyarat audio yang sama, daripada sumber yang sama. Kalau orang kecek, orang yang sama bercakap dan keluar daripada dua speaker. Jadi jarak ni kita ada juga jarak antara dua sumber. Jarak A saat ni kan? Betul tak? Jarak A saat ni. Dan kita ada jarak untuk mikrofon ni tadi sebab kita nak tengok apa yang akan berlaku bila kita gerakkan mikrofon. So bila kita gerakkan mikrofon tu lah kita boleh kesan interference membina dan juga interference memusnah. Bagaimana cara nak kesan dia? Ni bila gelombang bunyi maknanya kita dengar. So pada interference membina kita boleh dengar bunyi yang kuat. Ingat kalau gelombang bunyi, interference membina, kita boleh dengar bunyi kuat. Kalau cahaya saat ni, cerah. Kan? Kalau gelombang air, amplitude tinggi, ombak power besar. Kalau gelombang bunyi, bunyi tadi lebih kuat. So kalau memusnah, maknanya bunyi jadi apa? Perlahan. Bunyi perlahan. Jadi ini berlaku sebenarnya antara cabaran, okey, kalau nak tahu cabaran kalau kita nak set up PA system. Cabaran tau. Awak buat duduk kat kawasan perhimpunan kawan awak dengar tapi awak tak dengar. Buat apa tak dengar cikgu kecek. Speaker dia ada tapi awak tak dengar. Rupa-rupanya awak berada pada kedudukan interference memusnah. Ni pada X ni interference memusnah. Rupanya awak duduk dekat memusnah. Sebab tu awak tak dengar. Jadi apa yang awak perlu buat? Bila awak rasa tak dengar, awak sebenarnya perlu bergeraklah sedikit. Let's say lah ni stage kita kan. Stage. Jadi awak kan baris kan. Ni awak duk baris sini, baris ke belakang kan gini kan. Ni kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, baris. Okey. So let's say lah awak duduk dekat titik ni. Titik X ni. Titik X ni titik apa? Titik bunyi perlahan. So awak tak dengar. Jadi kan awak kena buat. Awak kena beralih lah. Sama ada ke sebelah kiri atau sebelah kanan tak kisah. Kiri boleh ke kanan boleh. Siapalah awak dengar bunyi kuat. Sebabnya bunyi kuat dan bunyi lemah tadi dia berselang-seli. Nampak tak? Ni bulat X. Bulat X. Dia berselang-seli. Sebab apa ya ada gitu ego? Dia memang jadi gitulah. Sebabnya kita ada puncak gelombang dan juga kita ada lembangan gelombang. So bila puncak bertemu puncak, interference membina. Lembangan bertemu lembangan, membina juga. Tapi lembangan bertemu puncak, interference memusnah. Okey. So kita akan lebih faham bila kita tengok corak dia ataupun kita lukis corak dia. Setakat ni okey ke ni? Boleh faham ke ni? Interference? Interference ni menarik tau sebenarnya sebab awak boleh apply Boleh dalam cikgu. awak. Boleh boleh apply dalam hidup awak benda ni. Okey. So sekarang kita nak tengok corak gelombang interference. Okey, ni corak dia. Ada modul tak dengan awak tu? Ada ke? Ada. Ada. So kalau ada modul, cuba buka modul tu muka surat 67. Sekejap saya buka modul juga. Kan ada gambar kan?
corak interference. So kita analyse corak sini dulu dan nanti saya nak bagi kerja juga kat awak ni, awak kena lukis ni corak interference. Nanti saya akan bagi berapa lambda, berapa jarak. Sekejap Ni bab 5. Awak tak nampak kan skrin saya ni kan? Sebab saya share tab sekejap. Saya share skrin. Oh, ramai hari ni 41 orang. Bagus awak. Kita semua kalau ikutkan ada 54. 54 tu termasuk semua sekali lah yang kelas 5K semua sekali. So ada 41 ni maknanya kalau apa yang terkini yang buka sekolah nanti akan ambil fizik ada 50 orang lah lebih kurang. Tapi 41 ni maknanya 9 orang je lah yang tak ada hari ni. Okay, sekejap Saya share balik. Okay, sekarang ni boleh nampak ke ni? Boleh kan? Boleh. Betul tak? Ni. So, kita nak analisis corak interference gelombang berdasarkan kepada awak punya modul kita. Okey, yang pertama sekali, apa yang kita tengok ada dua sumber, betul tak? Kita ada sumber P dan juga sumber Q. Kemudian cuba perhatikan corak gelombang yang terhasil. Kau nampak tak? Corak yang pertama ni, garisan yang pertama garisan solid ataupun kita kata garisan bukan straight, garisan yang bercantum sokmo. Bukan putus-putus lah maksudnya. Itu kita panggil solid line. Okay, garisan terang lah, terang belakang. Okay, apa maksud dia ni, garisan solid ni? Garisan solid ni sebenarnya menunjukkan puncak. Ini puncak gelombang deh. Tapi garisan putus-putus ni pula menunjukkan lembangan gelombang. Jadi gelombang ni dia tubik selang-seli, puncak lembangan, puncak lembangan, puncak lembangan dan seterusnya. So boleh faham tak ni? Gambar yang pertama ni, okey, maksudnya untuk P ni tubik puncak, lepas tu dia pun tubik lembangan. Okey. Kemudian dia tubik puncak pula. Kemudian tubik lembangan dan seterusnya. Okey, saya nak tunjuk pula Q. Q saya buat warna hijau sini. Q pun sama, puncak. Kemudian ditubik lembangan. Lepas tu ditubik puncak pula. Sama tak dengan muka gelombang P mula-mula? Sama lah kan? Itu yang kita panggil sebagai beza fasa yang tetap. Maksudnya kalau P tu puncak, Q pun kena puncak juga. Jadi ini adalah sumber yang koheren. So kalau perhatikan dia bertembung. Nampak tak? Dia bertindih. So kita ada kawasan putus-putus bertemu putus-putus dan juga kawasan kawasan puncak bertemu dengan puncak. Okey, saya nak padam balik semua. Okey, jadi sekarang ni saya nak suruh awak label. Okey, yang pertama sekali kita tengok kepada arahan soalan ataupun arahan kat sekolah dia tu. Okey, kita tengok yang pertama. Dia kata tandakan dengan pangkah pada titik puncak bertemu dengan puncak. Okey, cuba awak tanda pangkah pada titik puncak bertemu dengan puncak. Mana puncak bertemu puncak? Dekat garisan solid jumpa dengan solid. So nampak tak? P dengan Q ni kita ada sini so. Pangkah. So. Mana lagi? Sini so. Okey, tandakan semua sini. Dah. Okey, awak dapat ke ni? Sama ke dengan saya? Tolong buat deh. Sila buat deh. Okey, tu yang pertama. Ada lagi tak? Dah dapat dah satu. Beralih pula tepi dia ni ataupun tengah ni. Kita ada sini. Puncak bertemu puncak. Kita ada lagi puncak bertemu puncak. Ada lagi satu puncak bertemu dengan puncak. Okey, turun lagi ke bawah. Sini ada lagi puncak bertemu puncak. Sini pun ada. Okey. Puncak bertemu dengan puncak. Kemudian kita ada sini puncak bertemu dengan puncak.
Okey. Boleh ke setakat ni? Okey ke? Tolong respon deh. Saya menunggu awak ni. Dapat label ke belakang? Oh, senyap belakang. Dengar ke dok ni? Boleh. Boleh. Sebab saya tak boleh nak baca mesej juga. Bila guna Google Meet ni, masalah dia kena pakai 2 skrin baru boleh baca. Oh, dekat mesej pun tak ada orang respon. So, saya harap awak bersama dengan saya deh. Ni, tolong lukis ataupun tanda. Tu yang pertama. Sebab nombor 1 dia kata tandakan pangkah pada titik puncak bertemu dengan puncak. Okey. Yang kedua, tandakan dengan bintang ataupun star pada titik puncak bertemu lembangan. Ni salah deh. Bukan puncak bertemu lembangan. Awak potong sini sebagai lembangan. Lembangan bertemu dengan lembangan. Dia suruh buat tanda gana. Dia suruh buat dengan tanda star. Saat ni kita dah buat dah dengan pen. Okey, saya nak suruh awak guna pen berbeza lah. Lupa nak cerita kat ni. Siapa hak pakai pensel, tak apa. Boleh. Guna pen warna biru. Puncak bertemu puncak dengan lembangan bertemu lembangan. Kedua-duanya warna biru deh. Cuma awak buat star sini. Ni sekarang ni saya buat warna merah. Sebab saya dah terlanjur dah buat warna merah situ Jadi lembangan bertemu lembangan maknanya putus-putus. Bertemu dengan putus-putus. So ni. 2, 3. Okey. Sini ada lembangan bertemu lembangan. Sini pun ada lembangan bertemu dengan lembangan. Okey. Star dengan star. Sini star dengan star. Okey, bawah dia lagi kita ada star dengan star sini. Tolong buat deh, tolong buat. Okey. Dapat tak? Dah ke? Puncak bertemu puncak, lembangan bertemu lembangan. Kita dah belajar tadi. Puncak bertemu puncak, lembangan bertemu lembangan. Bila dia bersuperposisi, amplitude yang terhasil ialah amplitude yang maksimum ke minimum? Amplitude dia. Maksimum kan? Betul tak? Dia akan jadi lebih tinggi. So maknanya situ berlakunya interference membina. Jadi sekarang ni buat ni dulu. Okey, dapat dah? Dapat ke belakang? Dapat kan? Okay, jadi kita tengok pula yang ketiga ni ataupun titik ni dia kata titik X dan titik star ni dinamakan sebagai titik gapo. Okey, untuk pengetahuan awak, interference membina dia ada nama dia. Tempat di mana interference membina tu namanya ialah titik antinot. Ni namanya antinot. Tu ni deh. Jadi titik antinot ialah titik di mana interference membina berlaku. Ada tulis ke sini? Oh, tak ada tulis. Tak apa. Kita tulis dekat kawasan ni. Antinot. Iaitu di mana sesaran paduannya adalah maksimum. Okey. Pada titik ini, interference membina berlaku. Okey. Beres ke setakat ni? Tolong respon deh. Okay. So kita nak tengok yang kedua. Yang kedua ataupun interference memusnah, kita akan tandakan dia dengan bulatan, bulat gini. Pada titik di mana puncak bertemu dengan lembangan. Okay, puncak bertemu dengan lembangan, kita buat bulat gitu. So awak cari kawasan puncak bertemu lembangan. Jadi saya ada puncak bertemu lembangan. So 2 sini puncak lembangan, puncak lembangan, puncak lembangan. Okey. Ini pun sama. Ada ni puncak lembangan, puncak lembangan, puncak lembangan, puncak lembangan. Okey, sini pun ada lagi. Ya, awak perasan tak corak dia berselang-seli. Maknanya betul lah yang saya royak tadi. Kalau kita tak dengar dekat dewan tu, bila kita kat tempat kedudukan kita tak dengar, maknanya kita kena berganjak, alih. Okey, alih undur ke belakang tak?
kita beralih ke tepi. Alih undur ke belakang tak jadi. Awak masih lagi duduk pada titik yang sama. Maknanya kita ada garisan ni. So kita beralih ke tepi. Oh, ni ada satu lagi. Last kali. Sini puncak lembangan. Puncak lembangan. Puncak lembangan. Puncak lembangan. Dan bawah ni puncak lembangan. Okey, awak nampak ke ni gambar saya? Boleh nampak kan? Okey, jelas kan? Situ kan? Jelas. Boleh kan? Okey. So boleh tak terisi untuk yang ketiga dan juga yang keempat tu? Yang ketiga. Bukan ketiga, keempat. Yang ketiga. Tandakan dengan bulat. So titik ni dia namakan sebagai titik gapo rasanya? Sekarang ni anti-knot. Awak rasa titik gapo? Dalam buku tak ada tulis? Ya, betul. Titik knot. Ini dipanggil sebagai titik knot. Okey. Di mana sesaran paduannya adalah berapa? Sifar. Tak ada. Bukan minimum dah. Sifar. Tak ada terus. Sebab dia sudah memusnah. Jadi pada titik ini interference memusnah berlaku. Okey. Boleh setakat ni Okey, yang seterusnya, dia suruh kita sambung titik-titik bertanda X dan juga star. Ya, puas tak saya buat warna lain-lain. Jadi saat ni saya hok membina tadi, awak buat warna biru, memusnah buat warna merah lah kalau boleh. Ataupun apa sahaja warna yang awak ada. Biar nampak beza Sekarang ni kita nak sambung titik bertanda X dan star ataupun titik interference membina ataupun kita panggil titik anti-knot. Okey. Lagu mana nak ingat anti-knot dengan knot? Kalau saya lah kan. Saya ingat begini. Saya ingat antino. Sekejap nak. Hai. Saya nak padam. Okey. So saya ingat akronim saya, bukan akronim, cerita saya antino. Antino tu anti-knot lah. Membina. Antino membina otot. Membina muscle kan. Antino ni dia suka pergi gym lah. Antino membina otot. Boleh lah. Dia suka pergi gym kan. Dia membina muscle dia. So antino. Antino tu anti-knot. Membina, interference, membina. Atau awak ada akronim lain ikutlah. Boleh je nak guna. Jadi sekarang ni kita nak sambung titik X dengan star saat ni. Kita sambung je. Jangan guna pembaris. Freehand kita. Sambung sahaja X dengan star ni tadi. Zup. Dapat so. Okey. Okay. Sambung lagi hok ni. Okey. Dapat dah. Kemudian sambung lagi yang ketiga. Okey. Boleh Okey, dah sambung hok tu. Dia ayat sini, sambungkan titik untuk menghasilkan beberapa siri garis di mana garis ini dinamakan garis ke apa? Dekat titik anti-knot. Inilah garis anti-knot. Senang je. Titik anti-knot, garis anti-knot. Okey. Yang seterusnya kita nak sambung pula dekat interference memusnah ataupun titik knot. Kita sambung hok bulat ni saat ni. Macam saya buat warna hijau, so saya sambung dengan pen warna hijau juga. Sambung sahaja, jangan takut, sambung je. Okey, dapat so. Okey. Alright. Okey, saya harap semua orang dapat gini deh. Kena buat sendiri baru awak akan faham. Okey, jadi kita dah sambung saat ni. Kalau titik anti-knot, bila sambung kita panggil garis anti-knot. Jadi kalau titik knot, bila kita sambungkan dia, kita panggil sebagai garis
not. Sama lah. Garis anti-not, garis not. Okey. Jelas tak ni? Jelas kan? Jadi, kalau tengok kepada buku teks kita, sekejap mana buku teks? Okey. So, tengok buku teks kita. Sama lah gambar awak saat ni. Ni garis anti-not. Anti-not kita ialah puncak bertemu puncak. Nampak tak? Ni kita ada puncak bertemu puncak di sini. Puncak bertemu puncak dan juga lembangan bertemu lembangan. Kita buat star saat ni. Lembangan bertemu lembangan. So interference membina berlaku. Ini ialah garis anti-not. Tapi ni kawasan yang ni garis not. Puncak bertemu lembangan, puncak bertemu lembangan. Okey, dan kita garis dah saat ni. Okey. Okay. Boleh ke? Boleh faham dah ni? Okey. Jadi yang seterusnya kita nak label. Sebab ayat ada sana ni, dia ada maksud-maksud dia. Jarak antara sumber, dua sumber, S1 dan S2. Okey, berbalik pada gambar kita dalam modul. Right. Dia ayat sini, lukis yang ke-6 lukis garis lurus selari dengan sumber. Garis ini dinamakan sebagai garis. Ni sebenarnya tak ada dalam istilah dalam rumus dia tu. Tu kita panggil dia sekejap garis tu dia kita panggil sebagai garis pengesan je sebenarnya, garis yang selari dengan sumber. Okey, tak apa, ni kita panggil garis pengesan. Kedah. Sekejap. Kejap deh. Kejap dah. Kejap. Okey, kita sambung Sorry, Ustazah Hasmida datang sekejap. Gapo dah saat ni saya nak sambung ni. Alright. Yang seterusnya, saat ni garis lurus lari dengan sumber. Garis ini dinamakan sebagai
garis pengesan. Okey, tak apa, kita abaikan yang tu. Yang penting ialah kita nak ukur jarak antara kedua-dua sumber ni. Okey, jadi sekarang ni ambil pembaris. Ingat ukur dengan pembaris, jangan duk main ukur gitu je. Ambil pembaris, awak ambil titik P dengan titik Q ni, tengah-tengah dia tengah-tengah dia. Sini dengan sini tengah-tengah ni. Warna merah juga, tukar color lain. Tukar color biru sikit. Okay, sini so. Okay, sambung secara lurus lah. Saya ni bekok-bekok ni sebab saya tak pakai pembaris. Awak tolong pakai pembaris dan ukur. Cuba ukur ni, berapa dapat? Cepat tulis situ. Berapa awak dapat? Sebut sikit, sorang dua orang. Ini adalah A labelkan sebagai A sama dengan. Awak boleh buat apa ni kalau ukur di buku awak tu? 4.3. 2.3. Betul ke? 2.3. Ada lagi tak? Dapat lain? 4. Uish, 4. 4.3. 3. Serius 4? Jauh sangat. 4.3. Are you sure? Awak CM ke cikgu? yes, of course lah CM. 4.3 besar. 4.3 je. 4.3 dari titik P titik Q. Ya. Saya dapat lebih kurang 2.9 ataupun 3 gitu. Gana dapat 4? Awak foto print sendiri ke? Bukannya yang saya bagi ke? Modul awak ni? Awak cikgu bagi je. Awak saya bui. Ada orang lain yang dapat 4 juga tak? Macam tulis dekat chat. Kalau tak saya respon, macam tulis dekat chat. Tapi saya kena gimari-gimari tu. Respon lah. Izati dapat apa Izati? Dapat 4. Kau boleh buat apa Izati? Ya betul, siapa 4? Tinggi sangat. 4.3 juga. Dalam kertas cikgu bagi print ni, dia punya gambar tu macam terlalu besar, tak ikut saiz yang sebenar. Oh ya? Ya. Oh, I see. Maknanya satu page ni tak dapat gini ke? Dapat dekat betul-betul dekat Q tu je. Q bawah satu. Oh, okey. Saya tak perasan saya bagi kat awak. Oh, tak apalah. Tak apa. Dia tak kisah pun. Dia janji ikut kepada gambar awak. Sebabnya dia punya nanti pengiraan dia tu kita akan dapat sama. Okey, jadi tulis je berapa yang awak dapat. Macam saya dapat sini 2.8. So awak dapat 4.3, awak tulis je. Jangan lupa unit cm. Jadi tulis juga dekat sini jarak kedua-dua sumber A ni tadi. Macam saya dapat 2.8. So saya tulis 2.8 cm. Okey. Okay. Okay, so yang seterusnya kita nak ukur jarak antara sumber tu saat ni dengan garis pengesan. So garis pengesan ni sebenarnya adalah garis lurus daripada sumber yang kita ukur. Maksudnya ginilah. Okey, so sekarang ni ambil pembaris. Kan kita ada garisan putus-putus hok paling last ni. Nak semua dah saya nak ambil putus-putus hok paling last. Okey, awak gariskan contohnya sini ni. Di sini garis secara lurus. Gitu. Okey. Boleh tak? Boleh nampak dah ni? Garis lurus gitulah. So, dia nak suruh kita ukur jarak antara sumber dengan garis ni saat ni. So, sumber kita garisan sini. Kan, garisan sini. Ni. Okey, garisan sumber ni. Okey, let's say lah ni sumber kita. So, saya buat turun sampai ke bawah deh. Saya buat turun sampai bawah. Jadi, saya buat garis ini. Boleh tak ni? Garis daripada sumber ke hujung sekali. Hujung sekali situ.
Jadi ini adalah jarak antara sumber dengan garis pengesan. Simbol kita ialah D. Sekarang ni cuba ukur berapa D yang awak dapat. Kalau macam saya ukur sini yang mana sama dengan saya, lebih kurang dengan saya, 3.0, 2.8, 2.9 ni. D di sini ialah 6.0 cm. Okey, awak boleh buat apa Awak dapat 4.3 tu. Saya tulis awak sana ni dapat A 4.3. D awak boleh buat apa D? Okey, tolong respon ke awak respon dekat chat 6.3. 6.3. Okey, 6.3. Betul lah tu, Rama dapat 6.3 tu, nampak tu. 6.3 cm. Okey, tulis dekat situ. Okey, yang seterusnya, kita nak ukur jarak antara dua garis knot yang berturutan. Okey, jarak ni simbol kita ialah X. Untuk pengetahuan awak, X ni bukan setakat garis knot. Dia boleh jadi bawah ni jarak antara dua garis knot atau garis anti-knot yang berturutan. Maknanya, awak boleh ambil sama ada jarak line hijau dengan hijau ni. Ini adalah X. Ataupun awak boleh ambil jarak antara line merah dengan merah. Mana-mana sahaja janji pada garisan hak kita ukur D saat ni. Fair Okey, kalau saya ambil hijau dengan hijau ni, terukur. Berapa dapat? Ataupun saya boleh ambil merah dengan merah ni. Ni. Ni pun adalah X. Okey, sekarang ni cuba ukur berapa X awak. Macam saya, X saya lah lebih kurang dalam 3.5 lebih kurang. .4 lebih kurang. Kalau hak saya lah. Okey, ni bergantung kepada X awak. Okey, saya dapat 3.4. Saya tulis 3.4. Sekarang ni X awak dapat berapa? Boleh reka? Saya tak nampak tu kat respon. Irsyad 2.6.3. Hak sana ni kan Irsyad kan? Okey, hak lah ni. X. Boleh buat apa X? Beres ke? Faham tak? Kita nak tahu jarak antara dua garis knot atau anti-knot yang berturutan. Macam saya dapat 3.4. Awak boleh berapa? Dan kalau perhatikan sama je jarak dia. Merah dengan merah ni 3.4. Hijau dengan hijau pun 3.4. Jarak dia sama je. Tapi of course lah dia akan ralat sikit sebab kita guna tangan je kan. Kalau guna komputer akan generate samalah. Okey, Abdullah bagi 3.0. Okey, saya ambil nilai yang tu 3.0. Okey, seterusnya saya nak awak kira. Tengok yang ke-10. Dia suruh kita kira nilai AX bahagi dengan D. Kalau awak dapat ni tadi, ni nombor 10, kira nilai AX bahagi dengan D. Maknanya kalau awak ni awak kiralah 4.3 darab dengan 3 bahagi dengan
6.3. Boleh berapa? Okey, ni hak awak. Kalau saya akan ambil 2.8. Kalau saya kan 2.8 darab dengan 3.4 bahagi dengan 6. Awak kira hak awak ni boleh berapa? Sekejap, buka kalkulator sikit. Okey, hak awak ni 4.3 darab dengan 3 bahagi dengan 6.3. Okey, 2.07 ataupun 2.0 lah. Kita ambil satu titik perpuluhan je. Sebab kita nak ukur nanti dengan pembaris. Okey, awak dapat 2.0. Kalau macam saya pula, hak saya ni 2.8 darab dengan 3.4 sebab kita ukur guna pembaris je kan. So saya ambil satu titik perpuluhan je. Bagi dengan 6, saya dapat 1.6 cm. Okey, so saya dapat 1.6. Betul ke awak dapat 2.0? Betul kan? Betul. Okey, betul. Jadi sekarang ni, cuba ukur pula nombor 11. Ukur gelombang ataupun panjang gelombang. Oh, salah ni. Ukur panjang gelombang air. Gelombang air saat ni. So, panjang gelombang tu berapa? Lambda. Kita semua tahu lambda. Lambda tu gana? Lambda tu ialah jarak antara puncak ke puncak ataupun lembangan ke lembangan. Okey, maknanya awak ukur. Ambil je mana-mana ni. Awak nampak tak ni? Pen saya warna biru ni. Ini adalah lambda. Kan? Puncak ke puncak. Garis solid ke garis solid ni. Okey. So, ukur berapa? Awak nak ukur kat sini pun boleh. Nak ukur sini pun boleh. Sama je ukuran dia. Okey, awak dapat berapa lambda awak tu? 2. Dapat 2. Dapat 2 deh. So, nampak tak lambda awak ni sebenarnya rupa-rupanya sama dengan AX bahagi dengan D. Betul tak? Sama deh. Awak dapat 2 kan? Okey, kalau saya dapat sini berkurang 1.5 lebih. 1.5 lebih dekat 1.6 lah. Lebih kurang sama. Tapi awak dapat tepat 2 kan? Jadi awak dapat sini, contohnya awak dapat 2.0 tadi. Macam saya ni 1.6, saya dapat 1.6 jugalah. Kiranya 1.5 lebih sikit-sikit. Okey, bermakna bahagian bawah tu sebab dia suruh kita bandingkan nilai lambda dengan A over X. So, kita boleh katakan bahawa lambda sama dengan AX bahagi dengan D. Jadi, keluarlah rumus untuk interference. Ini ialah rumus interference. Lambda sama dengan AX bahagi D. Yang mana lambda ialah panjang gelombang air. A ialah jarak antara dua pencelup. X jarak antara garis anti-knot. Dan juga garis knot yang berturutan. Manakala D ni jarak antara sumber ataupun pencelup dengan garis knot yang kita ukur. Okey. Boleh faham tak ni? Awak dapat 2 juga. Bagus lah. Betul lah tu. Maknanya lukisan awak tu comel lah tu. Kalau boleh nanti. Okey, kalau boleh lah. Lepas ni saya nak minta semua orang snap gambar dia. Dan letak dalam grup dah. Okey, snap gambar ni dan letak dalam grup page ni. Saya nak tengok macam mana cara awak lukis. Okey, walaupun saya akan jumpa awak minggu depan. Tapi nak tengok juga dah ni. Okey, so sikit lagi kita nak belajar. Awak dah tahu dah lukis ni. Okey, yang ni melukis corak interference. Dah lukis dah, dapat belakang dah. So, kita ada hubungan dia tu ataupun rumus kita iaitu lambda sama dengan AX per dengan D. Ni hubungannya. Jadi, kita nak tengok apa hubungan antara lambda dengan D. Saya terus ambil D. Saya ambil A lah dulu. Okey, ataupun lambda dengan X. Apa hubungan dia? Kita tengok sini.
Awak perasan tak? Lambda dengan X ni berkadar terus. Betul tak? Lambda dengan X hubungan dia berkadar terus. Lambda dengan D hubungan dia berkadar ke apa ni? Lambda dengan D. Songsang kan? Maknanya, kalau lambda tu besar, okey, D tu akan jadi rendah. Betul tak? Ataupun kalau lambda ni tinggi, X ni akan jadi tinggi. Betul tak? Itu adalah hubungan dia. So, hubungan-hubungan ni lah yang kita akan tengok berdasarkan kepada corak interference ni nanti. Okay, so satu lagi kerja rumah awak. Bukan satu lagi, ni baru nak pergi kerja rumah lah ni sebenarnya. Sekarang pukul apa? Baru 3:30. Okay, kita ada sini. Benda ni saya nak suruh awak buat. Okay, saya nak suruh awak lukis 3 corak ni berdasarkan kepada aktiviti 5.21. Okay, saya cerita dulu lagu mana deh. Walaupun dia kata jalankan aktiviti ini secara berpasangan. Berpasangan tu dah lelah sebenarnya sebab nak cepat. Tapi ni awak duduk di rumah, saya rasa awak boleh lukis. Kejap je ni, sila gunakan jangka lukis. Okay, ingat tak hari tu kan, saya ayat nak belajar interference ni, kena bawa jangka lukis kan. Tapi tak ada kita nak belajar ni, tak apa, boleh buat sendiri. Buat dalam kertas. Okay, boleh buat dari kertas bergaris pun boleh, tak ada masalah. Dan ingat deh, yang pertama, ni, mana corak satu? Sekejap dia ada bagi sana ni. Sorry, aktiviti 5.2. Ni atas ni deh. Okay, yang pertama, dia suruh kita guna A, ni A. Ingat ada 3 gambar. Gambar yang pertama, A awak ialah 4 cm. Lepas tu, jejari awak 2 cm. Apa maksud jejari 2 cm? Dia kata muka gelombang dengan jejari 1 cm, 2 cm, 3 cm. Maksudnya, daripada sumber ni, daripada sumber koheren, okay, sumber ni 1 cm. Lepas tu 2 cm. Lepas tu 3 cm. Okey. Saya harap ni dia buat satu gelombang ni, gelombang puncak 1 cm. Tambah 1 cm lagi boleh buat gelombang lembangan, muka lembangan. Tambah 1 cm lagi boleh buat muka puncak balik. So dia suruh tambah sampai berapa kali? Kalau tengok sini, corak tu dia suruh buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali. Okay. Jadi jarak antara sumber tu saat ni, let's say ni sumber dia, kita dapat saw. Lepas tu yang kedua, putus-putus kan? Okay. Kemudian yang ketiga, garis solid balik. Ini jejari. Tapi sebenarnya lambda kita berapa sebenarnya? Lambda kita? Jejari dia 1. Lambda kita berapa sebenarnya? Siapa tahu? Faham ke maksud saya ni? Jejari dia tu pertambahan setiap 1 cm. 1 cm, 1 cm. Tapi jarak antara puncak dengan puncak ni ialah lambda. Lambda kita berapa? 2 cm. Ya, betul. Lambda kita ialah 2 cm. Oh, ada orang chat sini. Saya tak perasan. Soleha Suhailah. Ya, betul 2 cm. So, awak lukis dengan lambda 2 cm. Ataupun ikut benda ni je lah. Ikut je. Kalau confuse, ikut. Saya nak suruh ikut benda ni. Itu gambar yang pertama. Dan tandakan semua titik anti-knot, titik knot. Macam kita buat tadi. Dan lukis garis anti-knot dan juga garis knot. Okay. Ataupun saya nak suruh awak label seperti mana yang kita buat ni lah. Nak suruh awak garis mula cari A, cari X dan juga cari D. Okay. Tu yang pertama. Lepas tu kita tengok pula dia ayat. Lukis corak yang kedua pula. Kedua kali ni kita pakai A kita 6 cm. Okay, yang kedua A kita pakai 6 cm. Dan jejari kita sekarang ni 1 cm, 2 cm. So maknanya jejari kita sama dengan jejari atas ni kan. Dengan kata lain lambda kita masih lagi 2 cm. Okay. So sama juga buat corak macam saat ni. Jadi kita akan dapat
bukan corak, label macam saat ni. Mungkin saya boleh tunjuklah ke awak satu gambar, nanti kejap lagi saya tunjuk pada awak. Saya bubuh dalam grup ke gambar contoh yang pelajar sebelum ni dah buat lah. Okey, sebab kita nak analyse nanti dah. Itu gambar yang kedua. Dan last sekali, gambar yang ketiga, corak yang ketiga, A kita pakai 4 cm dan lambda kita 1.53, maknanya lambda kita 3 cm. Okey, boleh Kejap saya share gambar. Apa mana hak awak nak buat tu. Kejap saya cari kejap. Saya bubuh dalam grup awak deh. Saya bubuh dalam Telegram. Okey, dah send dah. Kalau dalam ni, okey, mungkin boleh nampak ni. Nampak tak gambar saya ni? Boleh tak? Okey, ni contohnya pelajar ni buat dengan A 6 cm. Nampak tak dia buat A 6 cm. Kemudian adalah benda lain ni dia tak label lah, tapi nak ayatnya macam gini lah. Ambil A awak ikut yang saya bagi tahu saat ni deh. So dapatkan corak ni. So kita ada 3 corak gelombang interference. Kemudian saya nak suruh awak label A, label X dan juga label D. Okey, kalau awak perhatikan sini macam gambar ni, garis dia ambil X, dia ambil tengah. Boleh tak cikgu nak ambil tengah? Kau kena ambil ujung sampai sini juga. Okey, jawapannya ialah boleh. Boleh dah. Nak ambil depan ni pun boleh. Dengan syarat kalau ambil depan ni, D awak pun mesti ukur daripada X kita. Boleh? So kalau nak semak jawapan nanti, maknanya awak ukur X ni, kan? Awak ukur D dan juga A, maknanya awak kira lambda. Lambda awak tu sama tak dengan lambda yang awak guna. Faham tak? Macam saat ni lah, AX per D tu sama tak dengan lambda 2 cm ataupun 1 cm yang kita guna. Okey, boleh. Kalau tak faham nanti boleh tanya je dalam grup dah, saya akan tolong awak. Okey, itu adalah kerja rumah awak. Boleh faham tak ni setakat ni? Okey ke? Okey. Okey, 3 gambar je. Jadi saya rasa itu sahaja kot untuk hari ni. Sebab lepas tu kita akan tengok apa yang berlaku. Kita akan analyse gambar yang awak dah buat tu. Dan juga kita akan menyelesaikan sedikit masalah lah sini. Jadi mungkin kita tengoklah fenomena ni dulu. Fenomena kita, fenomena interference gelombang dalam kehidupan seharian kita. Jadi contohnya sini nampak ni, kita ada luan berbuli. Ni luan berbuli. Jadi pengetahuan interference gelombang banyak digunakan dalam memanfaatkan kehidupan. Contohnya luan berbuli ni dia menjana gelombang air yang berinterference secara memusnah dengan gelombang air yang dihasilkan oleh haluan kapal. Jadi menyebabkan air di sekitar kapal lebih tenang dan mengurangkan seretan air. Maknanya ombak hok mari tu tadi tidaklah besar lah. Dia musnahkan gelombang hok mari. Jadi kawasan sekitar tu akan jadi lebih tenang. Kemudian kita ada sini cermin mata, salutan permukaan kantai anti pantulan menyebabkan cahaya terpantul berinterference secara memusnah. Ini pun sama menjadikan penglihatan kita lebih jelas. Dan yang ni, dalam kapal terbang, sistem mikrofon dan pemancar pada fon kepala yang digunakan di kapal terbang menghasilkan gelombang bunyi berinterference memusnah dengan bunyi sekeliling yang hingar. Maksudnya pilot ni dia tak dengar bising lah. Dia tak dengar apa-apa. Dia tak dengar bunyi hingar-bingar. Hingar-bingar tu bising lah. Sebab nanti mengganggu pemanduan dia. Jadi dia menghasilkan interference memusnah juga. Jadi itulah bendanya. Okey, pukul 3.37 dah sekarang ni. Saya rasa sampai sini je kot. Boleh kot kan. Tapi awak dah boleh buat dah
Soalan tutorial. Okay, soalan tutorial awak ni boleh buat dia ni. Ni superposisi. Dia boleh jawab dia ni. Yang ni pun boleh jawab dia ni. Bentuk-bentuk gelombang semua. Cuma pengiraan je yang saya tak masuk lagi. Pengiraan tu simple sahaja. Guna rumus lambda sama dengan AX per D. Okay. Sebagai contoh, untuk contoh 3. Ataupun saya bagi jawapan lah kat awak Oh ya, sebelum saya terlupa. Awak tahu tak buka sekolah ni awak ada exam amali? Tahu tak? Tak tahu? Tahu dah. Tak tahu. Okay, saya bagi tahulah ni So awak ada exam amali pada 4 hari bulan. Okay. 4 hari bulan, tak tahu deh, melakar deh. Exam amali awak 4 hari bulan bersamaan dengan hari Rabu minggu depan. Okay, 4 hari bulan bermula dengan exam amali fizik dan juga bio kata silap saya Lepas tu barulah amali kimia pada hari Khamis ataupun bio hari Khamis. Saya tak ingat. Antara dua gitulah. Tapi awak beramali 2 hari. So, sebab tu saya ada di sekolah ni. Maknanya saya tengah prepare bahan amali awak. Jadi amali awak saya goyak tak masuk bab gelombang ni tak ada. Bab sebelum gelombang amali awak. Jadi gitulah yang tu nanti saya akan bagi taklimat kemudian lah lagu mana nak jalankan amali tu. So itulah sahaja rasanya. Kita stop sini lah Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Tak ada? Boleh Tolong buat gambar tu kerja rumah tu tolong buat. Okay, kalau tak ada soalan kita stop di sini. Terima kasih belaka. Cikgu, Ya. jawapan tadi aku nak bagi ke? Oh ya. Terima kasih Adam. Itulah saya lupa dah. Hoyak nak bagi jawapan ni buka saja tak bagi jawapan. Okay. Terima kasih. So kita tengok contoh 3 ni Saya akan bagi jawapan. Dia suruh kita hitung panjang gelombang air. Maknanya kita nak kira lambda lah kan. Jawapan kita di sini lambda sama dengan 1.25 cm. Awak nak suruh saya tunjuk tak? So contoh. Saat ni cikgu nak stop dah. Lepas tu suruh tanya pula nak tunjuk ke tak. Boleh pergi lagi ke ni? Saya janji 3.45 kan. Sebenarnya kelas kita hari ni kan. Baru 3.45 5 minit lagi. Boleh tak ni? Ke tak? Tak apa. Boleh? Boleh. Tak save pun tak apa. Saya okey je awak buat sendiri kan. Okey, sekejap. Nak robah ni sikit. Okey, kita tengok contoh 3. Dia kata dalam eksperimen mengkaji corak interference gelombang air, jarak antara dua pencelut sfera. Jarak dua pencelut sfera ni simbol gapo? Simbol gapo 2.5 ni. Cepat. Kita ada A, X dengan D. A. Ya, betul. Ini ialah A. So, keluarkan maklumat. A ialah 2.5 cm. Lepas tu, jarak antara dua garis antinok berturutan. Ni simbol gapo dah saat ni? Orang sebelah saya ni pula jawab. Ni simbol gapo ni? Cepat. Dalam ni ada gambar ni. Tak ada orang jawab ni. Ada 30 orang ni. X. Ini adalah simbol X. X sama dengan 5.0 cm. Dia suruh kita hitung panjang gelombang air. Maknanya, Allah, over lambda saya. Okay. Dia suruh kita hitung lambda. Lambda ni berapa bila jarak antara dua pencelup dengan garis pengesan. Maknanya bila D ialah 10 cm. Betul tak? Keluarkan maklumat Jadi senang saja rumus kita. Nak cari lambda. Lambda sama dengan AX per D. Gantikan A 2.5. X kita 5. D kita ialah 10. Okey, kira lah. 2.5 darab dengan 5 bahagi dengan 10. Darab 5 bahagi dengan 10. Dan kita akan dapat jawapan kita iaitu 1.25. Samalah kan dengan yang saya bagi tu. Okey, beres. Beres ke? Senang je kan? So saya bagilah jawapan. Contoh 4. Saya bagi terus jawapan untuk contoh 4 ialah
4.0 darab 10 kuasa negatif 7 meter. Kemudian contoh 5. 5A jawapannya ialah 0.4 meter. Dan 5B jawapannya ialah 1 meter. Okey, itu sahaja. 3.43. 3 minit je mengajar pengiraan. Okey tu. Alright. Jadi sampai di sini sahajalah untuk hari ni. Tak ada soalan kan? Tak ada lagi soalan? Tak ada dah. Dah laka. Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih banyak siapa yang join pada petang ni. Jadi sebelum habis kelas, jemput sore baca doa sikit. Cepat Cepat Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Cikgu. Izzah. Oh, Izzah. Izzah tu dah. Waktu